Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari IKM Lumut dari jurusan TVET Tafis. Alhamdulillah sangat gembira and tak percaya jugalah boleh dapat sampai sini lagi satu terkejut juga yang hafal Quran pun boleh graduate Perasaan saya untuk hari ini gembira dan terharu sebab bagi saya benda ni macam benda baru yang saya cuba. Jadi alhamdulillah dapat berjaya untuk habiskan Al-Quran dan dalam pada masa yang sama dapat sambung untuk diploma TVET Tafis di IKM Lumut. Perasaan hari ni seronok memang sangat seronok sebab family boleh datang tengok kita naik atas pentas. Kawan-kawan dapat jumpa kawan balik semua kan. Kalau tidak, bila lagi nak jumpa, tahniah nak jumpa kan. Memang syok perasaan saya masuk TVET Tafis amat seronok Cabaran yang saya hadapi sukar sikit lah sebab lepas habis bengkel terus ngaji tapi atas sokongan member-member, mak ayah, lecturer-lecturer, saya berjaya sampai ke sini dengan sokongan mereka. Bagi saya perbezaan TVET Tafis yang ada di institusi kami ialah kami boleh untuk mengaji sambil belajar akademik kimpalan. Jadi bagi para hufaz di luar sana yang ingin mengambil kemahiran boleh sambung. Dia tak ada SPM pun boleh tapi boleh menggunakan Al-Quran. Pada siapa-siapa di luar sana yang teringin nak masuk TVET Tafis dalam masa sama ada bidang kemahiran, boleh masuk dekat IKM Lumut ataupun di IKM mana-mana sajalah yang berdekatan yang boleh ada TVET Tafis dan kemahiran. TVET Tafis!